Oh, tekan balik jok ni. Start lagi sekali. Enjin hidup, enjin hidup. Assalamualaikum, selamat pagi and welcome back to channel aku, Romy Angler. Pagi ni aku nak buat unboxing guys, untuk enjin Hengkai 12 HP. Aku order dekat Shopee ni geng. Tak sampai seminggu kot, seminggu lebih sampai. Alhamdulillah. Nampak gayanya. Aku dah boleh lacok IB ni geng. Ini aku nak buat unboxing. Lepas tu aku nak test running. Lepas tu besok tu baru aku test atas air, macam tu. Okay, tengok aku unboxing ke. Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, buka-buka je tengok ni. Enjin. Wire dia ni agak wire panjang lah. Hose minyak. Ni tool. Tengok apa yang dia bagi tu. Spanner pelak, spanner 12-14, 10-8, screwdriver, plier. Ini tool dia geng. Lepas tu ni spare part. Dia bagi pelak 2. Ni propeller untuk water pump. Tu gasket. Lepas tu tali starter ni. Lepas tu ada manual book. Tangki minyak berapa liter ni? Tak ada tulis ke? 24 liter kan? 24 liter RM50 lah minyak penuh. Lepas tu ni enjin dia geng. Mana nak angkat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Test berat tak? Boleh tahan kan? Sekejap. Aku nak buka plastik ni. Lepas tu nak pergi, nak sangkut dekat stand sementara tu geng. Aku buat ala kadar je. Lepas pada ni baru aku buat pakai besi punya.
kuat dah ni. Ni dah letak kat stand ni. Uish. Stand pun aku buat main agak je, aku tak ukur pun tinggi dia berapa. Sebaik ngam-ngam. Buka tengok ada apa dalam ni. Gear okey. Lock okey. Skru-skru ni kena check geng. Sebab biasa yang baru pada kilang ni ada yang longgar geng. Jadi kita kena check lah satu-satu ni. Skru bahagian enjin lah biasanya. Okey. Jenuh aku nak cari cara nak angkat macam ni geng. Aku ni kan dah lah ni. Rupanya ni. Dia kena tarik macam tu. Dia sebab dia ada lock ni. Kena tolak lock ni. Baru dia boleh terangkat tinggi macam ni. Yang ni function dia untuk kita nak turunkan je kot. Test. Okay geng, ni view bila aku dah letak enjin dekat IB. Harap okey lah penghubung ni besok. Tak kena sana. Okey. Okay geng, air aku dah isi, minyak pun aku dah isi. Aku isi RM20 tadi, RM20 lebih kurang 10 liter lah, tak sampai 10 liter pun. Tuti aku pakai brand ni geng. Apa tu ni, nak sukat Tuti lah. Dia nisbah dia 1 liter 20 ml. 1 liter minyak 20 ml Tuti. Macam tu nisbah dia. Jadinya ni 10 liter petrol minyak. Aku akan isi Tuti ni dalam 200 ml. Maknanya 200 sekarang ni. ml. Tuti lebih sikit tak apa geng, jangan kurang. Itu tip untuk jaga jaga enjin lah.
Dia seelok-eloknya taruh tuti dulu geng, baru taruh minyak. Seelok-eloknya lah, baru dia sebati. Bila kita tuang minyak tu, tuti tu akan sebati dengan minyak. Ni kita kena goncang dulu lah, baru dia sebati. Buka dulu dia punya injap ni, minyak angin. Kita goncang. Kat sini ya. Hos dia ni panjang Yang panjang ni ke tangki, yang pendek ni ke enjin. Rasa dekat sini dia ada tulis dia ada anak panah dah ni. Anak panah ni menunjukkan minyak ke enjin. Macam tu. Berat kan, berat. Ini kalau keluar kumpau. Okey, tak parah air ni. Kita kena isi lagi. Ya, aku nak isi lagi geng air. Tu telok dulu. Parah ni okey kot. Dah tenggelam ni. Okey.
pasang kabel ke enjin. Cara dia nak start dia, mula-mula buka ni. Tadi kita buka kan, lepas tu kita pump sampai betul-betul keras. Dia punya ni pump dia ni keras. Ni dah keras ni. Ni switch dia kan. Switch dia ni kita kena pasang lah. Okey geng, tarik cok, kita boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak hidup macam tu, tekan balik cok ni, start lagi sekali. Enjin hidup, enjin hidup. Hai. Air tak keluar ke? Bermakna kena isi lagi ke air? Sekejap aku nak isi lagi geng air. Air dah keluar geng. Air dah keluar. Ini baru senyap lah bunyi. Kita buka kabel ni tengok. Masuk dia. Yang depan free. Yang belakang okey. Ini aku rasa tak ada masalah. Besok kita try test atas HB pula geng. Hari ni aku rasa tak sempat lagi ni, sebab aku nak pergi kenduri sekejap lagi. Besok baru kita test atas HB. Aku nak muat 4 orang family aku. Tengok berapa laju boleh pergi. Assalamualaikum, selamat pagi.
Pagi ni aku nak test geng enjin dengan IB aku ni. Enjin sampai semalam, hari ni kita test terus atas air. Aku turun dekat Kuala. Lepas tu kalau laluan nak pergi ke pantai, ke laut tu okey, aku akan keluar pergi laut lah. Aku bersama family aku geng. Nak try naik 4 orang macam mana. Diorang semua dah siap dah. Okey geng, nanti aku update lagi kat atas air. Okey, arah je. Sepi ke? Boleh je, mau duduk sini kan? Mama turun. Kayu ni kak. Tak boleh. Wah, sudah. Oh, sudah. Gitu, Bu. Wih. Wih. Okey. Duduk. Gitu, Bu. Ayo, Mama tu. Mana kayunya dulu? Iya. Boleh mendarat sini lagi. Dia je yang suka mancing kan. Lah ini healing-healingnya. Okay geng, dah selamat mendarat dah ni.
Tengok dia orang mancing tadi dapat apa? Anak kembung. Anak kembung je geng dapat. Okay, geng. Aku rasa sampai sini saja video aku untuk test IB aku ini. Test IB, test enjin, bolehlah naik 4 orang. Nak kata laju sangat tu tak lah, tapi bolehlah. Kalau naik seorang ataupun 2, okey kot. Okay, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trik kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Kalau memang baik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.